Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel guys. Sekarang ni Abah ada YouTube channel kalau siapa nak tahu. Oi, anak watching motor tak ada orang. Saya nak bawa saya awak vlog di belakang tu. Mini vlog. Pasal saya baru setting benda dalam ni. Ada setting benda sikit. Saya nak test lah lagu mana dia punya perbezaan di antara sebelum setting dan juga selepas setting. Saya sendiri nak tengoknya. Rasa habis korang lah ni. Saya rekod ni 4K 30 fps. Comel 30 kok comel 60 yang benar abang. Saya betul duduk pandang mana kau ni. Dia sebenarnya kalau nak beli semua lagi ya, dia 60 fps benar deh. Sebenarnya deh. Sebab saya banyak hari tu explore DJI Osmo Pocket 4 ni. So saya tahu macam mana settingan yang terbaik sekali. So walaupun lah video ni. Tapi selepas saya setting dia, ada tempat saya setting tu dia jadi bila backlight kan dia jadi tak comel. Sebelum ni backlight comel. Lepas tu pas setting saya tekan berapa nama rema tahu jadi backlight tak comel pula tu saya stres sikit lah. Berasa stres sikit, rasa nak reset mula setting dia. Tapi saya jumpa dah tempat reset setting tu. Tapi saya tahulah lagu mana aku reset setting kan mungkin jadi kohot uduh korang. Tapi mula reset setting sebab masa mula-mula saya pakai God ni, masa mula-mula tu kira kita reset setting daripada supong baru-baru beli dia macam comel. Jadi pada setting jadi tak comel pula tu ke mana? Sani on point lah dia punya lighting ni, dia punya backlight pula. Okey dah okey dah kali deh. Comel ni nampak tahu comel muka duduk tengah panas umur ni kak. Tapi tahulah. Ni tengok bok duduk bau siap ngisi pasir. Tengok. Saya rekod ni 4K 30 fps. Lawa ke tak lawa? Kalau untuk masuk YouTube memang lawa. Tak? Kalau untuk masuk YouTube memang lawa. Tak sekala saya buat video saya post kat TikTok Lepas tu ada kok ramai kok abang awak buat YouTube. Saya macam ya betul lah guys. Saya teringat adanya platform YouTube. So saya buatlah YouTube. Setelah ni saya baru ada 273 subscriber. So saya awak mana mengenali abang awak melalui TikTok. Saya awak tekan button subscribe bawah okey. Sebab saya baru nak main YouTube saya tak tahu main YouTube ni lagu mana. Sebab saya tak pernah main YouTube ni. So YouTube saya akan menggunakan DJI Osmo Pocket 4 100% lah insya-Allah. So setara mana okey kita tapi mic ni kalau kena angin memang sangat-sangat teruk juga ada punya sound. Saya tahu apa macam nak setting saya tak ingat juga ataupun kena buat ataupun kena on noise cancellation dia baru tak punya angin. Tapi kalau pakai DJI mic 2 tu deh saya tak on pun noise cancellation dia. Tapi saya naik motor gini dia bunyi sedap Tapi tak mic 3 ni dia jadi saya tahu apa-apa bunyi ataupun saya kena setting jadi noise cancellation orang tak tahulah. Jadi lagu mana saya awak? Cuba saya komen. Okey ke tak okey dengan setting yang terbaru ini? Saya rasa macam okey kan. So kalau saya suka dengan vlog abang awak pada kali ini mini vlog saya dah mini vlog sikit kan. Awak boleh tekan button subscribe bawah supaya bila awak tekan tu ramai subscribe saya rasa kau semangat nak buat video macam gini Okey macam vlog macam influencer lain. Saya ni bukan influencer, saya ni buat video biasa lah. Okey subscribe bawah okey. Lepas tu jangan lupa on notification supaya saya tak terlepas video abang saya. Macam YouTuber guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe tekan lalu